Ini apa aku tak minat sangat. Di mana? Kia Carnival. 7 seater ni berharga RM248,888 dan aku nak tunjuk kat korang apa yang bestnya untuk barisan kedua Kia Carnival ni. Seperti korang nampak ni, dia akan buka sendiri bila korang datang dekat. Inilah dia automatic sliding door, memudahkan korang untuk masuk dan juga keluar daripada barisan kedua ni. Yang lebih penting, bila korang masuk ada captain seat di mana ini adalah heated dan juga ventilated. Ciri yang aku suka adalah di mana ini dia. Korang boleh dekat dengan pasangan korang ataupun jauh bila korang bergaduh. Yang lebih penting lagi, dekat sini juga ada fungsi climate control yang mana korang boleh kawal sendiri. Dan lebih penting lagi, bila korang nak keluar daripada kereta, boleh buka secara automatik ataupun dekat sini juga. Okey, dan aku tunjukkan kat belakang ni bagaimana rupa dekat barisan ketiga. Tapi dekat sini, korang masa sekarang, sebab kita dah pakai automatic sliding door, dia takkan ni lah. Tapi dia memang ada automatic tailgate. Bila barisan ketiga naik, ruang boot actually memang cukup besar. Macam yang kau nampak, boleh masuk seorang dalam ni. Memang cukup dalam lah. Ini apa aku tak minat sangat. Di mana? Untuk kau naikkan kerusi barisan ketiga, nampak ni? Memang memerlukan sedikit kudrat. Memang kena orang kuat lah, banyak tenaga nak pakai. So, itu aku tak berapa nak minat. So, kau nampak tu? Bila kau dah berjauhan, automatic power tailgate tu, dia akan tutup sendiri.